Assalamualaikum. Atuk kenapa Tok? Tok? Oh Tok. Dia ni tak, dia boleh cakap tak? Tak ada tu. Dia tak boleh eh? Tak ada. Tak cakap Dia lagi. tapi respon aje lah. Pandang itu je lah kan. Umur dah berapa ni? 81. Satu sakit apa? Tua je lah. Sakit tua. Dah berapa lama macam ni? Hampir 2 tahun lah tu. Oh, 2 tahun eh. Siapa jaga? Awak jagalah. Bila-bila tu ada adik-adik saya yang dekat-dekat ni. Ada dapat bantuan apa-apa tak? Sakit terlantar ada tak? Bantuan sakit Sakit terlantar. terlantar saya baru mohon. Oh, mohon. Jadi Penjagaan. tu belum tu. Belum. Sekarang mohon apa tu? Saya mohonkan Maim susu. Oh, susu. Susu. Okey. Dengan JKM pun susu. Oh, susu. Tapi mahal. dua-dua masih lagi dalam proses. Susu dia ada mahal sikit. Tapi bantuan bulanan dapat? Ada dapat? Ada JKM ada bagi sebulan 600. Okey. Baiklah, pagi ni saya datang bawakan katil katil perubatan atau katil medikal yang mana katil ni boleh diubah-ubah lah kedudukan dia atas dan juga bawah kan. Jadi tujuannya adalah supaya memberi keselesaan kepada beliau lah kan untuk duduk atas katil ni kan. Ini orang tua kena sabarlah jaga dia. Orang tua sendiri. Betul. Orang sendiri kena sabarlah jaga kan. Mak ada lagi. Oh itu mak. Maknya umur berapa mak? Mak 88. 88. Oh lagi tua, lagi senior daripada ni. Alhamdulillah. Ni ada besin apa ni? Tu seduk kahak tu. Oh sudut kahak. Okeylah untuk Terima kasih tu. Nenek sihat nenek steady. Anak berapa ni? Oh 10. Semua ada lagi? Tak semua ada lagi? Dia meninggal juga kan. Ada 9 lagi lah. Maknanya kalau raya ramai rumah ni. Penuh ni rumah ni kan.